wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina wa habibina wa syafi'ina wa tabibi qulubina wa qudwatina wa zukhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Yang saya muliakan Tuan Nazir, seterusnya ahli jawatan kuasa, seterusnya para alim ulama, para habaib, para asatizah, tuan-tuan guru, juga yang diraikan, tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, akak-akak, adik-adik, juga para penonton di ruangan media sosial kita yang mudah-mudahan diberkati dan dirahmati, diampunkan dosa dan ditambahkan pahala. Amin ya rabbal alamin. Jadi insya-Allah tuan-tuan, di kesempatan masa yang ada sebelum kita nak meneruskan dengan program solat Isyak berjemaah disusuli dengan tarawih, suka untuk saya kongsikan berkaitan satu topik mudah-mudahan bermanfaat, iaitu 3 perangai manusia yang menyebabkan mereka menjadi orang yang celaka, kata Nabi. Dalam hidup kita ni, kalau dapat ungkapan celaka daripada manusia, takut ke tidak? Takut kita jumpa member lama di bazar, kita elok bagi salam, dia jawab dengan celaka. Assalamualaikum Mat. Allah, lama tak jumpa, apa khabar Mat? Din, celaka kau Din, hidup lagi. Ingatkan dah meninggal masa Covid. Kita dengar celaka, panas telinga kita. Jangan sebut celaka Din. Alah, member tak member, celaka tu. Maknanya kalau orang sebut celaka, kita panas telinga. Apa sebab? Ungkapan yang berbisa itu daripada manusia. Bayangkan daripada Nabi, seolah-olah Nabi bersabda, celakalah kamu si Mat, celakalah kamu si Din. Apa sebab? Kalau ada 3 perangai ini. Nabi bersabda dalam satu hadis riwayat Baihaqi yang direkodkan dalam kitab Syu'abul Iman, yang mana Nabi bersabda, salasun muhlikatun, 3 perkara yang menyebabkan manusia menjadi binasa. Yang pertama, kata Nabi SAW, syuhun muta'un, iaitu orang yang kedekut. Jadi orang yang kedekut adalah orang yang binasa. Apa sebab? Rugi dekat dunia, malam nanti di akhirat. Macam kita yang datang solat jemaah, yang dengar kuliah, saya yakin 100% memang kita ni kaki sedekah. Ustaz tahu mana? Tengoklah beg masing-masing, kemarin besar beg, takkan letak timun, mesti ada duit. Kita yang datang kuliah, solat jemaah, memang kita orang baik, suka solat jemaah, suka hulur sedekah. Cuma kita perbaiki dari sudut kuantiti dan juga kualiti. Kalau kita sebelum ni dah sedekah, contoh RM10, contoh, makin bertambah tahun, upgrade RM15, tahun depan RM20, contoh. Itu yang pertama dari sudut kualiti. Yang seterusnya, kita banyakkan sedekah ke mana? Kalau sebelum ni kita kurang bagi ke rumah Allah, contoh masjid kita, maka bermula hari ini perbanyakkan kita kalau nak sedekah ke rumah Allah, contoh masjid kita. Apa sebab? Nabi sebut dalam satu hadis riwayat Bukhari, ahabbul bilad ila Allah masajiduha wa abghadul bilad ila Allah aswaquha. Tempat yang paling Allah suka di dunia, iaitu rumah dia, masjid surau. Dan tempat yang Allah tidak suka adalah pasar raya, pusat membeli belah.
Hadis ni kalau orang perempuan dengar, dia buat pekak Apa sebab? Orang perempuan, mak-mak, akak-akak kita memang kaki shopping. Yang kita marah, dia pergi pusat membeli belah, dia beli tak belah-belah. Itu yang kita marah. Mana si mak kamu? Entah. Dah bekerja di sini. Apa dia buatnya? Memilih telekuk. Telekuk dah banyak. Itu satu. Mak kata nak beli 3. Jadi bila kita duduk di pasar raya, tak sama dengan kita duduk di rumah Allah. Tuan-tuan sekarang duduk dalam masjid, dengar kuliah. Sambil tu jangan lupa i'tikaf. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala, dapat pahala. Tapi kalau pergi pasar raya, duduk 3 jam, i'tikaf boleh ke tidak? Tak boleh. Ni, Din, Puan, menunggu mak kamu siap shopping kadang berjam. Ini pun dah 3 jam. Daripada duduk sia-sia kau ikut apa? Boleh? Boleh bah. Nawaitul i'tikaf fi hadza ayun lillahi ta'ala. Boleh. Terkejut bagat tu. Mana boleh? Kamu duduk di pasar raya bekerja, tak boleh i'tikaf. Tapi duduk sekejap 10 minit dalam rumah Allah, i'tikaf, dapat pahala. Maka sebab itu kata ulama, kenapa Allah suka rumah dia? Jadi untuk menjadikan kita manusia yang tak binasa, latih diri, buang sifat kedekut. Dan banyakkan kita sedekah ke mana? Rumah Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Nabi SAW, perkara yang buatkan manusia ni binasa adalah wahawat muttaba'un. Hawa nafsu yang diikuti. Kita manusia ni, tuan-tuan dan puan-puan, kita bukan malaikat. Malaikat, kenapa dia sentiasa taat dan kuat ibadat? Sebab dia ada iman, tapi dia tak ada nafsu. Pernah tuan-tuan tengok berita politik utama, Malaikat Jibril ditangkap masuk ke penjara Kajang kerana menerima rasuah sejumlah 1 juta. Ada? Tak ada. Sebab dia malaikat. Tapi kadang kita dengar ustaz ada berlaku benda yang tak sepatutnya. Pelik ke tidak? Tak. Sebab dia ustaz. Dia bukan malaikat. Dia ada nafsu. Dan formula dia, kalau nafsu duduk nombor 1, iman duduk nombor 2, maka banyak berlaku maksiat daripada ibadat. Tapi kalau iman number 1, nafsu number 2, insya-Allah banyak ibadat daripada maksiat. Maka sebab itulah kita syukur pada Allah. Allah panjangkan umur kita untuk masuk bulan Ramadan, dan sekarang sudah habis 10 hari pertama. Kena syukur. Kenapa? Dapat kita berpuasa dan dapat kita meredakan nafsu. Sebab itu Allah bagi sebulan. Allah tahu manusia ni aku yang cipta. Lagi-lagi manusia ni nafsu pula serakah. Kalau bagi seminggu tak jadi apa, kena bagi sebulan, barulah reda nafsu dia. Maka sebab itu bila kita sedang berpuasa, Nabi ajar, Nabi kata banyakkan ungkapan inni shaim, inni sesungguhnya aku shaim, berpuasa. Orang ajak kita bertumbuk, inni shaim, sorry mat aku puasa. Orang ajak kita membawa, inni shaim. Orang ajak kita mengadu domba, ini shaim. Orang ajak kita kahwin, ini on. Jangan tak on pula. Lagi-lagi janda, on saja. Cuma orang suruh buat benda muka, sorry mat, ini shaim, aku puasa lah mat. Tapi kalau orang ajak tadarus, ini on. Orang ajak buka puasa sama-sama, ini on. Kenapa? Kerana nak mendidik nafsu kita. Bila nafsu kamu dipijak, iman kamu dilonjak, insya-Allah akan banyak istighfar daripada jenupa, akan banyak bersyukur daripada berdengkur, akan banyak bersedekah daripada bermegah, akan banyak berselawat daripada mengumpat. Apa sebab? Iman nombor 1, nafsu nombor 2. Maka sebab itu bulan puasa kita puasa dengan sesempurna mungkin.
jaga mata, jaga telinga, insya-Allah habis Ramadan kita menjadi hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Yang ketiga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia jadi binasa apabila wa'ijabul mar'i binafsihi, iaitu rasa ujub, ataupun bahasa nak mudah faham, rasa bagus. Dia menengok orang lain, orang bodoh dia cerdik, orang hina dia mulia. Ini bahaya. Itulah sifat iblis yang menyebabkan mereka dicampak keluar ke dunia. Apa sebab? Rasa bagus. Menengok Nabi Adam, kau dari mana dah? Kau daripada tanah. Teman ni daripada api. Api dengan tanah, api lagi hebat. Rasa bagus. Itu yang ditendang keluar daripada ke dunia tu. Padan muka. Jadi kita jangan ada rasa mulia. Bila kita ada rasa mulia daripada orang, maka binasalah kita. Jadi bagaimana kita tak nak ada rasa mulia berbanding manusia yang lain? Senang sahaja. Agama ajar pada kita, kalau kau pandang dengan dua. Pertama pahala, yang kedua dosa. Contoh, kita ni orang muda, kita menengok bapak kita atau kita abang kita yang dah berusia, tengok dari sudut pahala. Ni Wan, kau jangan buang ajar dengan Haji Kasim tu. Apa sebab? Haji Kasim tu umur 82, kita baru 28. Dia tu dah 82 tahun jumpa Ramadan, dah 82 tahun jumpa Lailatul Qadar. Kita baru 28 tahun puasa. Member tu 82 tahun dah tarawih, sedekah, tadarus. Banyak pahala dia daripada kita. Maka kita akan rasa respect pada orang tua. Sama juga kita yang dah berusia menengok kanak-kanak, budak-budak, anak-anak, jangan kita rasa aku ni dah tua, makan garam lebih daripada kamu. Jangan begitu. Kita kalau menengok orang muda, tengok dari sudut dosa. Ni Mat, kita ni memanglah umur dah orang kata otai dah. Kamu 83 dek, aku 85. Yang si Mat tu 87. Tua-tua dah kita. Tapi dengan budak-budak kita pun kena respect. Apa sebab? Dia tu baru umur 18 tahun. Kita 81 tahun. Kalau dia tersilap langkah, terbuat dosa, baru 18 tahun. Kita ni dah 81 tahun buat dosa. 81 tahun mengutuk AJK, 81 tahun mengata Tok Imam, 81 tahun buka aib orang, 81 tahun sebarkan benda tak pasti. Banyak dosa kita daripada budak tu dek. Jadi kau pandang budak-budak, jangan tak respect. Jadi bila kita yang muda pandang tua dari sudut pahala, yang tua pandang muda dari sudut dosa, insya-Allah kita akan hidup saling hormat, menghormati, kasih, mengasihi. Yang itulah Nabi sebutkan, bukan daripada kalangan umat aku kalau hidup tidak berkasih sayang. Jadi kita diajar bukan hanya yang muda hormat yang tua pun respeklah sama yang muda. Barulah hidup berkasih sayang, barulah itu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hari ini jangan kita ada sifat ujub. Kerana sifat ujub ini, kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, merupakan salah satu daripada 3 sifat yang paling tercela. Sifat tercela ni maknanya sifat mazmumah. Banyak ke tidak? Banyak. Tapi di antara yang banyak itu, kata Imam Ghazali, ada 3 yang paling tercela atau utama. Apa sebab? Why? What is the because? The because is boleh terkena kepada sesiapa sahaja. Walaupun dia ustaz mengajar bab tercela,
tengok-tengok dia pun ada sifat tercela tersebut. Yang pertama, kata Imam Ghazali, hasad. Ini sifat tercela yang paling tercela. Kenapa hasad? Kerana hasad yakulul hasanat. Hasad dia makan kebaikan yang kita lakukan. Hasad ni bahasa Arab, bahasa kita dengki. Tapi orang Melayu punya bagus, dia guna dua-dua, hasad dengki. Salah ke? Tak salah. Jadi jangan kita ada hasad. Bayangkan tuan-tuan, kita punya kumpul pahala daripada tadi berbuka puasa, dengar pula kuliah, duduk pula tilawah. Tengok-tengok hangus kebaikan kita. Apa sebab? Hasad, dengki pada orang. Jadi kita bulan puasa ni, di samping kita pulut kebaikan, jangan dilupa untuk menghakis juga sifat dengki pada orang. Macam mana hidup kita ni tak nak ada cemburu, tak nak ada dengki pada orang? Senang Nabi bagi petua. Kata Nabi, kalau kau hidup tak nak ada jealous, tak nak ada dengki, very simple. Kamu tengok orang yang lebih bawah dan lebih susah. Kalau kamu orang kaya, orang ada-ada, jangan tengok orang yang lebih kaya. Ataupun kamu orang yang susah, tengok yang lebih susah. Kadang kita berhenti kat traffic light, kita bawa kereta. Kereta kita tidaklah besar. Bini pun cakap, bang, abang pandang belah kanan. Seronoknya lah naik kereta besar macam orang sebelah Alphard. Besar betul kereta dia. Boleh lompat-lompat, boleh main dam dalam tu. Kita pun cakap kat isteri yang kita ni syukurlah. Memanglah kita naik kereta kecil je, kancil. Tapi paling kurang yang kalau hujan tak basah kita. Awak tengok tu sebelah kita, sian pakcik tu naik motor. Itu kalau hujan lebat basah lencung baju dia. Syukurlah kita naik kereta walaupun kecil. Kata bini, bang, memanglah dia naik motor, tapi motor dia Harley Davidson. Lagi mahal daripada kita, 250,000. Aja gila, mahal benar. Maknanya apa? Kalau kamu tengok orang yang lebih kaya, kamu cemburu, jangan tengok. Tapi kalau tengok orang berjaya, kamu termotivasi, tak apa. Tapi kalau tengok orang lebih, orang kaya, orang senang, kamu jadi jealous, kamu jadi panas hati, jangan tengok. Kamu tengok orang lebih susah. Sian pakcik tu duduk bawah jambatan. Rumah kita memanglah kecil leha, tapi rumah kita paling kurang adalah bilik air, adalah bilik tidur. Pakcik ni di situlah tidur, di situlah buang air. Syukur hidup. Tengok di Palestin, Gaza, sian budak-budak makan pasir nak bagi kenyang perut. Kita paling kurang nasi tak berkuah. Okey lah, paling kurang nasi juga. Jadi tengok orang yang lebih susah, kata Nabi, supaya kita tidak ada sifat dengki. Kerana kalau ada, takut penat kita ibadat sia-sia, tak ada pahala. Al-hasad yakulul hasanat. Dengki dia makan kebaikan kita. Dalam satu kitab Hayatus Sahabah, ada satu cerita, iaitu seorang pemuda yang mana meninggal muda di dunia masuk syurga. Jadi penghuni syurga yang dulu meninggal tua, contoh umur 80 meninggal masuk syurga. Ada orang 30 muda meninggal masuk syurga. Jadi yang meninggal tua dekat dunia ni masuk syurga, dia tanya, kamu dulu dengar cerita di dunia meninggal muda ya? Tengok-tengok masuk syurga. Seronok dia. 30 tahun je kena solat, 30 tahun je kena bayar zakat. Kami ni geng-geng dulu meninggal tua, 80 tahun kena solat, 80 tahun kena puasa. Kamu muda-muda meninggal masuk syurga, seronok. Apa betul kamu mudah masuk syurga walaupun meninggal muda? Macam kita pun kalau jumpa orang muda kan, kita pergi Mekah buat haji. Selalunya yang buat haji ni rata-rata orang yang dah berusia lah. Tapi bila kita duduk ramai-ramai, kita perasan ada orang budak muda, umur contoh 18 tahun.
Kita akan tanya, "Dik, kamu ni umur berapa? Untunglah muda-muda buat haji banyak tenaga." "Umur saya 18 tahun, pakcik." "18 tahun? Masya Allah, muda ya." Pakcik terbalikkan, 81 baru dapat panggilan. Ini pun macam-macam penyakit. Buah pinggang darah tinggi, kencing manis, kencing member, macam-macam betul. Kamu untunglah muda-muda boleh pergi haji buat pergi Mekah buat haji. Apa petua dia? Petua saya satu je, pakcik. Apa dia? Daftar awal. Kalau daftar lambat, umur 70 baru nak daftar, pakcik, 3 kali mati, 3 kali hidup, belum tentu dipanggil tabung haji. Jadi kita akan tanya, begitu juga orang dalam syurga. Maka kata penghuni syurga yang meninggal muda di dunia, saya kalau nak challenge pakcik memang tak dapat. Pakcik tadi kata umur 80, yang tu 70. Kalau nak lawan memang tak dapat. Saya muda meninggal. Tapi saya mudah dimasukkan dalam syurga adalah kerana saya tak pernah iri hati kepada mana-mana manusia. Itulah yang menyebabkan saya mudah masuk ke dalam syurga. Jadi kita kalau nak senang masuk dalam syurga, jangan hanya pulun ibadat, solat, zakat, tetapi kita hakis juga sifat dengki pada manusia. Jangan dengki. Ini kadang menengok jiran sebelah beli kereta pula Mercedes, kita pun pandai hati, kita pun mulalah mengata, mulalah mengumpat. Kereta kemain banyak 3 buah, nak beli juga Mercedes. Itu nak menunjuk-nunjuk ke kita lah, betul? Jangan. Ada orang dia beli kereta mahal Mercedes bukan apa. Bila tanya, "Ji, kenapa beli Mercedes?" "Saya bukan apa, Ustaz." Kalau beli tekan kereta biasa, datang gaul. Tapi kalau tekan Mercedes, hilang pula gaul. Itu yang beli juga kata dia. Dan mampu sila. Betul, ada orang makan ubat gaul, tak hilang-hilang. Beli BMW, hilang gaul. Yang datang penyakit bau, pening kepala. BMW, banyak makan wang. Sebab itu kalau orang beli mampu sila. Jangan dengki. Doa, "Ya Allah, dia pakai Mercedes, teman nak pakai mungkin tak mampu, tapi tolong ya Allah, kurniakan rezeki dalam sudut yang lain." Begitu. Ini dengar anak jiran berjaya. "Wan, kau dah dengar belum jiran sebelah kau, si Osman tu? Kenapa? Anak dia si Hafizul tu dah berjaya. Skor 10 A+ SPM. Kau tahu ke tidak?" "Tahu." Lepas tu, alah, soalan bocor boleh lah kata. Soalan bocor. Padahal anak kau pun dapat soalan bocor juga, tapi tak skor. Sepatutnya jangan dengki. Sepatutnya kita bangga. Ya, aku dengar memang begitulah. Anak jiran kita sebelah tu berjaya, aku tumpang bangga. Walaupun bukan anak kita tapi dia anak Korea kita kena turut bangga. Datang bawa hadiah, ucap tahniah. Itu yang the best. Maka bila kita tak ada sifat hasad ataupun sifat dengki, insya-Allah kita akan mudah masuk ke dalam syurga. Yang kedua, kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, antara sifat tercela yang utama, tadi pertama hasad, yang kedua adalah riak. Kerana riak boleh terkena pada sesiapa, walaupun ustaz tu mengajar buat riak. Tuan-tuan, jangan kita riak, jangan kita buat kerana manusia, kita buat kerana Allah. Tengok-tengok dia mengajar pun kerana dunia. Ada orang mula-mula mengajar, yang datang dengar 3 jemaah. Dia mula-mula mengajar, yang datang dengar 3 orang. 2 orang tertidur dalam kuliah. Tinggallah seorang yang celik, itu pun pekal. Lah 3-3 tak dengar. Tapi sebab ustaz tu kata lantak kamu dia, yang penting aku mengajar. Dengar tak dengar, lantak kamu. Tapi bila ustaz tu mengajar, orang kata sedap pula ustaz ni mengajar. Kau pacak kamera, kau viral kan?
Tengok-tengok ramai lepas tu datang jemaah. Mula bila ramai, sudah mengajar bukan kerana Allah, mengajar kerana duit, mengajar kerana dunia, wal a'yadu billah. Maka sebab itu riak perlu kita hindarkan. Macam mana kita nak tengok amalan kita riak ke tidak? Very simple. Kata Sayyidina Ali ada 4 tanda. Yang pertama, yaksal idza kana wahdah. Kita ni kalau duduk seorang malas ibadah. Kalau duduk di rumah, contoh, duduk di rumah haram solat sunat dah buat. Tapi bila di masjid tengok-tengok solat sunat 8 rakaat, itu bukan tarawih. Ini baru ba'diyah ni, tak campur lagi tarawih kata dia. Ui, ba'diyah 8 dah. Ba'diyah baru 8, qauliyah 10 tadi. Maknanya apa? Bila di rumah seorang solat sunat 2 rakaat tak buat, di masjid di bedek 8 rakaat. Apa sebab? Bila ada manusia menonton, dia buat. Manusia tak ada, dia tak buat. Ada orang di rumah solat sunat, dia bedek pagoda, itu pun dah koyak belah ketiak. Pakai pula kain belekat seminggu tak basuh. Pakai pula kopiah yang dah berubah warna daripada putih jadi kelabu. Bini tegur, bang, awak ni kalau pergi masjid kemain segak pakai jubah pula dah rupa Habib. Sehelai di dalam, sehelai di luar. Pakai pula serban 8 tingkat. Begitu kepala bila solat, bawa pula 1 kotak kayu sugi dalam poket. Orang tanya, Ji, banyak benar kayu sugi. Orang bawa 1 ke? Kenapa bawa 1 kotak? Bukan apa, 1 gigi, 1 kayu sugi kata. Masya Allah, sunnah betul. Itu kalau di masjid. Tapi kalau di rumah, pagoda. Bini tanya, bang, kenapa bang di masjid main segak, di rumah begitu Alah, di rumah siapa menengok kita je, awak dengan saya. Bukan orang lain. Kalau ada orang tu yang pakai segak sikit. Maknanya bila ada manusia, dia pertontonkan persembahan ibadah yang mantul, mantap betul. Tapi kalau dengan anak beranak dia pakai serba-serbi. Jadi takut kita buat lebih kerana manusia, bukan kerana Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Sayyidina Ali, wa yanshaqqa idza kana ma'an nas. Rajin kalau bersama orang lain. Maknanya di rumah malas ibadat, di masjid rajin. Yang ketiga, wa yazidul fil amal idza asna alaih. Bertambah amal bila dipuji. Yang keempat, wa yanqus idza zimmu bihi. Berkurang amal bila dikeji. Mula-mula dia baca juzuk 30, orang pun datang puji. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr wa layalin ashr. Datang orang, Masya Allah dia. Ingatkan Imam Mekah tadi. Bunyi macam Arab lah dia. Terpesona teman. Dia pun bila dipuji, mula-mula baca juzuk 30, terus 30 juzuk dia baca. Apa sebab orang puji? Sedap suara kamu dah rupa Imam Mahdi. Tapi bila orang keji, kamu baca Quran dan Allah, tak ada beza. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fat Allah. Kuat bunyi Jawa kata dia. Jadi bila orang kutuk, orang keji, orang tak puji, dia mula tak nak baca Quran. Kenapa bang tak nak baca Quran? Malas aku. Asal baca orang tegur. Asal tegur aku baca. Malas kata dia. Jadi bila orang puji bertambah amal, bila orang betulkan tak baca terus, itu kata Sayyidina Ali, buat kerana manusia. Jadi kita bulan Ramadan kita perbaiki. Kalau di masjid kita pakai jubah sembur minyak wangi, di rumah pun kita jugalah berjubah sembur minyak wangi.
Kemudian kalau orang puji kita buat, orang tegur pun kita buat. Supaya apa? Kita nak beramal bukan kerana manusia, tapi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir kata Imam Ghazali yang kita nak tekankan pada hadis Nabi yang pertama tadi, iaitu ujub. Ujub adalah sifat tercela yang utama. Apa sebab? Dialah sifat iblis, rasa bagus daripada orang. Kadang bila ada pemilihan jawatan kuasa masjid, kata Tuan Nazir, saya ni nak pencen lah tahun depan, dah tua dah, bagi orang muda pula. Jadi malam ni kita buat satu mesyuarat, kita nak memilih pengurusi untuk tahun depan, pengurusi yang baru contoh. Jadi siapa-siapa yang ada nak calonkan nama, sila angkat tangan. Dia pun angkat tangan. Man, sila. Siapa yang kamu nak cadang, Man? Sila. Saya nak cadangkan Osman bin Rejab. Itu bukan nama kamu ke, Man? Osman tu. Nama teman kata. Aisyah sebut nama sendiri. Dah orang lain tak layak, teman seorang je yang berhak. Dia rasa bagus. Dia menengok orang lain, kamu ni rasa tak boleh jadi pengurusi ni. Yang ni pun sama. Aku lah kata dia. Dia rasa bagus. Paling kurang kalau kamu nak jadi pengurusi sangat, WhatsApp orang sebelah. Dan tolong dia angkat tangan, sebut nama teman. Paling kurang begitu. Jangan kita nampak sangat. Apa sebab? Kerana kalau kita rasa bagus ataupun rasa mulia berbanding manusia yang lain, takut kita jadi seperti iblis yang Allah tendang keluar hingga ke dunia. Maka sebab itulah bulan puasa dia mengajar kepada kita erti sama. Sebab itu Allah berfirman dalam Quran, khuliqa min ma'in dafiq. Semua adalah sama. Dari mana? Air mani yang hina, supaya tak rasa mulia. Kalau kita beda-beda, mulia kita. Mat, kamu air apa? Aku air mani dek. Kau, aku air jagung. Kalau kita beza-beza, tu yang rasa jagung mulia, mani hina. Tapi Allah kata semua sama, baik kaya muda tua, semua adalah air mani yang hina. Wallahu a'lam. Jadi itulah sedikit sebanyak perkongsian yang boleh diberikan. Mudah-mudahan apa yang baik mari sama-sama kita amal, apa yang tidak sama-sama kita tinggal. Mai lato-lato jangan beria, jangan sampai pecah kepala. Bulan Ramadan bulan mulia, amalan sedikit pahala berganda. Telah datang bulan Ramadan, bulan penuh do and don. Terus puasa, jangan down, banyak pahala dalam akaun. Senyum nampak gigi, ada rezeki, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.